Assalamualaikum. Kak Ita hari ni nak tunjuk cara macam mana korang nak rainbow ke Facebook. Mula-mula korang mesti nak pergi ke Telegram. Contoh korang pergi dekat Winners Group Lepas tu korang pergi dekat Content Library ni. Contoh kat sini Kak Ita nak ambil ni. Nampak ni keajaiban produk ni. Nampak ni follow up content keajaiban produk ni. Baca dulu. Tukar nama dan bahagian yang perlulah. Korang klik dekat komen ni. So kat sini nampak tak? Banyak kan ayat copywriting. Nak yang mana pun boleh. So Kak Ita nak ambil contoh kita nak ambil, kita jangan tunjuk produk supaya senang orang datang cari kita. So kita nak yang ni. Okey, buah sih ni. Penama buah sih. Okey, kita save dulu, simpan gambar ni. Lepas tu kita tekan lama-lama. Lepas tu kita pergi ke Facebook. Lepas tu nampak tak what you am I ni, kita pergi kat sini. Tekan lama-lama. Paste saja. Tengok baca betul-betul. Jangan tersilap apa-apa. Kan baca betul-betul. Lepas tu kita pergi ke jarak bawah sikit. Kita buat CTA kita lah. WhatsApp kita. Pastikan kita letak nombor WhatsApp kita ni betul Okey. Nak ikhtiar buasir. Nak ikhtiar buasir. Okey, saya kita tunjuk. Nampak tak? Eja betul-betul. Nak ikhtiar buasir. Okey. Nampak tak? Lepas tu kita nak letak gambar. Kita pergi dekat galeri ni. Gambar yang tadilah kita dah simpan tadi. So kita pergi ke next. Bila ke next ni nama people ni orang lah. Kawan-kawan kita. Kita boleh je nak bagi kat kawan-kawan kita 10 orang ke apa. Tapi Kak Ita tak nak. So Kak Ita nak terus pergi ke group tau nanti. Untuk 10 group. Sebab tu korang boleh juga tap dekat kawan pun boleh macam ni. Contoh bubuh pilah kawan korang 10. Tak kisah. Macam tu. Lepas tu pergi ke post. Kita tengok jalan ke tak? Okey, korang tengok cara nak rainbow ke 10 group. Ambil tadi copywriting tadi ni, ambil balik. Yang kita buat ni, kita ambil balik. Yang ni kita Bukit Mentajam. Okey. Kita ambil balik, kita tekan lama-lama, copy dah kan. Kita pergi share ke 10 group 10 group. Okey, kita buat ni penduduk Bukit Mentajam contoh. Okey, baca semua post. Tengok dia pergi tak? Tapi wajib kena letak 10 group pagi, tengah hari, petang. Okey, macam tu. Tengok berapa? Dah 2 group. Okey. Macam tu sahaja. Lepas tu korang patah balik, dan korang belajar.